Boleh saya recommend lah dengan Cik Din dari sini auto. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih guys yang terus serbu saya ini hari adalah hari Sabtu dan makanan kalau dah habis kita dah siap siaga untuk 3 layer 3 lapis lepas ni kita order. Dan ini adalah model baru Proton X50. Yang ni model eksekutif. Kita bersama dengan sini bang. Dengan awet manja dia. Awet jogging dia jogging. Minggu lepas dia pergi jogging mana? Yogyakarta. Kita tengok depan dulu guys. Ini kecantikan untuk kereta ni. Ada setengah yang mengatakan ini adalah anak kepada urus-urus. Setengah-setengah kata kereta ni adalah menyerupai Tiguan. Yang tu semua harganya 180,000. Tiguan 178,000. Yang ini di bawah 100,000. Kita bersama dengan pasangan yang bahagia. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama dulu. Saya Muhammad Noor. Muhammad Noor. Abang Noor lagi tak ambil? Mak Noor. Oh, bukan Malik Noor bukan. Malik Noor Gempal. Yang ni Slim Molly. Di sebelahnya Kekasih Hati. Siapa nama dia? Ashikin. Yeah. Dan isteri lah. Isteri. Isteri guys. Aku tengok student UiTM. Jumpa kat Shah Alam itu hari. Rupa-rupanya bini dia, isteri dia. So, ini adalah kereta pertama untuk isteri adik, kita panggil adik lah. Adik Shiking. Adik Shiking. So, kenapa adik Shiking beli kereta ni? Kenapa minat kepada X50? Yang dari dulu pun memang suka pattern yang dulu dah suka. Jadi keluar pattern baru lagi lah tersuka-suka lah ni. Ya betul. Yang tersuka-suka guys. Aduhai. Siapa yang kenal saya ni? Abang ke dia? Dua-dua. Kenal saya kat mana ni? Saya kenal Cik Din dekat YouTube. Oh, dekat YouTube. Terima kasih kepada geng-geng YouTube. Follower saya sekarang menjejak 123,000. Wow, yang belum subscribe sekarang tau. Aduhai. Bang, saya nak tanya sikit lah. Dekat YouTube tu golongan remaja macam abang. Kan? Remaja. Banyak komen yang agak-agak yang tak berapa menarik. So, komen dulu abang. Prestasi saya di YouTube. Sebenarnya Cik Din okey, saya tengok bagus. Lebih faham senang mudah. Bahasa pun bahasa rakyat, pakai senang. Bahasa rakyat. Apa ni kau ni dah kenapa? Sabarlah dik. Memang dengan Cik Din juga. Okey, jom kita tengok dulu petrol percuma kita akan bagi kepada mereka yang tak pernah didapat di tempat lain daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada cik? Ada. Minggu yang pertama bang, isi minyak pakai duit saya bang. Jangan ambil duit isteri bang. Minggu yang kedua pakai duit saya lagi bang. Aduhai. Ketiga, keempat ada kat sini bang. Abang ni gele sikit bang. Gele. Ting. Ada. Minggu yang ketiga kita bagi kepada Akak Ashikin kita. Yang ini adalah minggu yang keempat. Weh, ada lebihan. Hari tu Datuk Seri Anwar bulan ni dah bagi duit kat abang RM100 dalam wallet. Dah habis belum? Belum lagi. Aku tambah lagi 100. Beli sardin. Kita bagi sikit Okey, itu dah. Semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu bang? Ada gemuruh sikit lah. Tapi lepas tu isteri pun peluk abang kan? Peluk. Jom kita tengok. Makan baru lagi. Pesanan terakhir guys daripada Abang Mak Noor kita, teman-teman rakan-rakan ibu-ibu nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka di luar sana. Boleh saya recommend lah dengan Cik Din dari sini auto. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk pasangan yang bahagia, pasangan yang student. WhatsApp segera kepada saya 0123400034.